Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hai. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Arif TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya bedu. Let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Baru-baru ni aku ada jumpa satu video. Tak adalah viral sangat pun. Dan aku pun tak kenal siapa yang cakap tu. Tapi benda ni menarik perhatian aku. Untuk aku pun nak meluahkan kegusaran aku. Video apa? Jom sama-sama kita tengok. Let's go! Tiga, dua, satu, go. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Kesihatan Malaysia, terutamanya Menteri Kesihatan. Semalam saya berada di Hospital Kuala Lumpur di bahagian kecemasan. Saya sangat terkejut dan tertanya-tanya sama ada ini adalah hospital pelarian ataupun berada di zon perang. Ataupun ini adalah Hospital Kuala Lumpur. Saudara dan saudari, yang pertama, kawasan menunggu di ruang pendaftaran dan pengambilan ubat cuma ada 24 kerusi. Manakala zon hijau bukan kritikal pula cuma disediakan 40 kerusi. Apa yang berlaku selebihnya perlu berdiri di luar di atas jalan untuk tunggu giliran. Dan ada yang terpaksa duduk di atas jalan. Saudara dan saudari, bukan itu sahaja, laluan ke bilik rawatan dah macam pasar pudu. Dahlah ruang sangat sempit, lepas tu ramai pula orang. Bilik rawatan pula hanya sekadar papan-papan partition dia bergantung kain rentang. Papan tu pula kalau ditolak boleh jatuh. Saudara dan saudari, lebih teruk, doktor-doktor yang bertugas termasuk petugas kesihatan hanya disediakan perabot yang dah rosak dan usang. Malah kerusi untuk mereka bertugas berbelah jam hanya kerusi macam kat kedai mamak. Wahai Kementerian Kesihatan dan Menteri Kesihatan, turunlah kawasan melawat kesusahan para doktor dan petugas kesihatan, termasuklah para pesakit. Apakah respon rakyat Malaysia dengan keadaan hospital kita, Hospital Kuala Lumpur macam ni? Betul lah. Kalau tengok sekali imbas kan, macam tengah perang tu, dengan bergelimpangan orang duduk dan ramai dan sebagainya kan. Terima kasih kepada yang buat video itulah. Harap-harap bolehlah Kementerian Kesihatan ambil pusing sikit. Aku rasa korang akan bersetuju dengan aku lah. Ini bukan pemandangan yang luar biasa. Sebenarnya biasa je. Kalau lalu je, especially time-time dekat-dekat tengah hari, malam, memang dekat kawasan emergency Hospital Kuala Lumpur tu memang sesak dan macam tu lah rupa dia. Aku sendiri pun pernah lah hantar mak aku, arwah bapa aku bila ada kecemasan kan, yang government, yang apa kita harapkan servis yang bagus dan sebagainya kan. Situlah. Tapi memang memang kena tunggu lama. Dan orang yang sakit yang menunggu tu pun, walaupun ada dekat situ zon merah, zon sepada kritikal, tapi masih lagi kena menunggu lama sampai 4-5 jam. Cumanya dekat sini alhamdulillah lah, nikmat yang Allah bagi kepada aku sebagai veteran ATM, ada akses untuk pergi ke Hospital Tuanku Mizan, Hospital Angkatan Tentera. Tapi takkanlah Kementerian Kesihatan, come on, nak biar macam tu sampai bila? Ini dah 2026 tau. Kita dengan tahu melawat Malaysia lah, pom-pam inilah, festival apa benda lah. Tapi kita punya facilities yang untuk rakyat sendiri ni, itu rupa dia. Itu baru dari sudut yang pesakit tu. Ni belum lagi sudut doktor yang burn out, petugas-petugas kesihatan, nurse-nurse apa semua. Sebab tu kadang-kadang aku faham je, tiba-tiba kalau pergi dekat kaunter tu, nurse tu dah muka macam tu, congong, muka bosan apa semua kan, muka mental, burn out. Dan aku tak pelik juga sebab ada je keluar artikel-artikel sebelum ni, ramai yang doktor-doktor kelahiran Malaysia ni tak nak pun bekerja dekat
dekat hospital government. Diorang lagi pilih hospital swasta ataupun jadi je doktor-doktor dekat luar negara. Dan memang pun aku ada dengar cerita juga hospital kerajaan di Malaysia ni memang kekurangan doktor. So, macam mana? Apa penyelesaian dia? Mungkin korang boleh komen juga, boleh bagi idea-idea korang. Mungkin yang kementerian ni dah buntu tak tahu idea apa kan. Cerita korang punya idea dekat ruangan komen. Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah share. Kalau ada sebarang komen, boleh komen dekat bawah. Yap, macam tadi tu. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe, butang loceng untuk notification video-video daripada Cetuk Bright Summit selepas ini. InsyaAllah semoga semuanya dimurahkan rezeki, dipermudah urusan. Semoga semuanya juga dapat diselesaikan. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Solution lain kalau aku nak bagi, jagalah kesihatan kita supaya kita dapat kurangkan sikit sakit-sakit yang tak perlu pergi hospital. Nah, beratur macam tu pergi hospital.